lampu yang jenis multifunction. Lampu ni kalau korang ada sebiji, macam-macam yang korang boleh guna. Boleh guna untuk standby bila waktu kecemasan pun boleh. Guna untuk standby dalam kereta pun boleh. Lampu ni dia ada banyak mood cahaya tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala malap je macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan nyala lebih terang. Lagi sekali lagi terang. Dan yang ni yang paling terang, mood keempat. Yang ni kalau guna waktu malam memang sangat function. Guna bila waktu kecemasan, bila rumah blackout, memang function. Bahagian dalam dia ni, dia ada campuran warna putih dan warna oranye. Sebab LED dia ni jenis warna putih macam ni. Kalau korang nak adjust dia punya temperature warna pun boleh. Tekan je macam ni. Korang boleh adjust ikut yang mana korang nak. Dan dia ada satu lagi function, kecemasan. Korang boleh tekan yang ni untuk bagi lampu merah ni nyala. Dan dia akan klik-klik macam ni. Bila waktu kecemasan, bila korang standby dalam kereta, bila kereta rosak, korang boleh pakai function yang klik-klik macam ni untuk bagi pemandu lain alert kereta korang tengah rosak. Dan lampu ni mudah untuk korang guna sebab dia ada magnetik dekat bahagian bawah ni. Kalau korang tampal dekat magnet, lampu ni boleh lekat dengan kuat. Kalau nak guna, lekat je dekat besi, suluh ke bawah, boleh jadikan lampu utama. Jadi kalau korang nak cari lampu rechargeable, korang boleh cek lampu yang moden ni. Banyak function, banyak mood cahaya, mudah untuk guna.